Contohnya, saya tak setuju Azam Baki dilantik. Saya tak boleh nak sebut secara terbuka. Sebab kalau saya kalah, saya akan meletak jawatan, saya akan kembali sebagai ahli parlimen biasa, dan saya juga bersyukur ada hikmah dia atas beberapa perkara. Satu, saya tidak dibebankan dengan tugas sebagai menteri. Teruk tau jadi menteri ni. Banyak tanggungjawab. Tak terbuat. Satu. Yang kedua, yang saya lagi happy ialah mulut dan tangan saya, mulut tidak boleh ditutup, tangan tidak terikat lah. Yeah. Sebelum ini, saya anggota pentadbiran Jemaah Menteri. Kalau saya tak setuju pun, contohnya, saya tak setuju Azam Baki dilantik, saya tak boleh nak sebut secara terbuka. Sebab saya anggota pentadbiran. Kalau saya sebut secara terbuka, maka itu melanggar etika, kerana menyebabkan Perdana Menteri kena menjawab, kerana yang melantiknya Perdana Menteri. Tak boleh. Jadi saya kena diam dan saya telan.